Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Masih hari sama juga, iaitu 22 hari Rabu 22 bulan Oktober 2025 Masehi, bersama dengan 30 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.28 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Ada lagi pasang alam, tapi kak cuaca makin gelap. Apa dia kau gelap? Jajak. Pakai tak di pasang alam dah ni kali. Tu kenapa gelap? Nak tahan. Kau gelap. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Tadi lepas pada buat video daily report tu, saya ya pak. Ada hak usi tak ada dengar. Aku nak beli hak tu pula. Tak dengar sekelak dah. Kat ni. Tu tak ada dengar tu. Tu molek. Ada usi tak ada dengar. Dia apa kena? Luffy. One piece. Aku nak itu pula ni, nak ada pula baru ni. Model baru. Hak tak ada dengar pula. Tu nampak ganah. Tu nampak ganah. Tu nampak bisa ni gebah gini tu. Ada. Ada ni 2-3 suku ni. Ni. 2-3 suku ni. Lepas tu lepas pada buat video dari report kemarin tu, saya dari report mana mari tengok dah. Sini dah tak? Sudah tak ingat dah. Sini dah. Ada tu. Rumah. Lepas tu terus balik, terus pergi ke kedai Fikri seperti biasa. Tak ada minum petang. Dia mak siapa tu maghrib dah. Lepas tu saya sembahyang maghrib di surau pada buah. Selesai pada buah, lepas tu pergi maghrib, sembahyang maghrib, sembahyang isyak di masjid. Ada kuliah maghrib, lepas tu ada jamuan makan lah, biasa lah. Lepas tu pergi ke kedai Fikri seperti biasa, main internet ada tu. Lepas tu main musim, tengok kat beberapa atas bedah. Lepas tu nak buat tani pula Jumaat ni. Jumaat ni pada pukul Jumaat ni 23. Hari ni 22, esok 23. Kami 24 bulan ni pada gelanggang ni lah, gelanggang hak skala tu lah. Macam baru ni hak Seni baru ni gelanggang baru. Gelanggang lain ada 3 gelanggang. Ya 4 semua gelanggang. Ni gelanggang skala kedai Fikri, belakang kedai Fikri tu lah. Gelanggang kedai Pucung. Nama suhu dia kedai Pucung, gelanggang kedai Pucung tu. Dia panggil bom bedah, tempat bedah tu. Hari ni 22, 23 kami 24 bulan. Hari kat Jumaat 24 bulan ni baru tani pula situ. Lepas tu itulah. Duk tengah latihan pokok ni. Lepas tu saya semalam tadi saya klik dari pukul 12.30. Tidur pada pukul 2 pagi, bangun mandi, bangun pada pukul 40 pagi, bangun terus mandi sampai subuh, kemudian makan sarapan sikit, lepas tu pergi ke kedai Fikri. Itulah kedai Fikri tu pukul 24 dah. Pukul 8.24 terus pergi tempat kerja, sampai sana dah mula pukul ni lah, pukul 3:32 pagi. Lepas tu terus buat kerja hari ni, konkrit ikat batu sikit. Lepas tu itulah konkrit latang, ikat batu sikit. Agak juga habis semua hari ni. Tinggal baki 2 bit setengah lagi. Hak 7 kalau lepas bit tu lebih kurang. Lepas bit tinggal 2 bit setengah. Lepas tu konkrit yang banyak pakai banyak seminggu konkrit ni. Lepas tu terus siap clear bakar semua tu. Baris dia molek 3.5 siap. 3.5 sampai baris 3.40 terus balik ke sini. Dah tengah buat kerja tadi. Siapa bagi tu siapa lah. Baru saya review tadi tu siapa pada pukul 2.16. 2.16 siapa bagi tu. Untuk kerja tu siapa bagi tu
2 belah dan 12 sabar tu. Lepas tu sabar sini balik sini 3.40 sampai sini ada 15 minit lah sampai sini. Pukul 40 55 sampai sini 3.55 terus mandi semaya Zuhur, kemudian semaya asar dari pukul 5 tadi baru semaya asar terlelak sekejap. Lepas tu pukul 5.28 ni terus buat video ni. Okay, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.